Awai hang main kedai mai. Pagi-pagi ni best kalau kena teh tarik roti kahwin banjir. Mat Saleh main kedai kampung. Hah? Udah dah. Jam. You minum apa tu ni? Makan. Pak Hasan, teh tarik satu. Roti kahwin banjir. Aku lama dah tak berkena. Hang ni orang putih ke orang pening? Weh, ni bukan biasa-biasa ni. Oh, Pak Hasan ke ni? Lama tak jumpa. Ha? Aku ni pak tua lah. Hang ni siapa pula? Hampa ni mulut dah pelik noh. Dulu kecil-kecil, dua orang ni sama je. Mencuri rambutan, lari tak pandang belakang. Mikil. Ha? Hang balik kampung? Lama dah sampai tu. Duk buat gamai, Sat. Ni cucu sulung aku. Anak aku kahwin orang England. Lama duk penang. Lama tak balik kampung. Habis tu, pasal apa hang balik kali ni? Loh, ni lah Mikil noh. Oh, dulu kami dua duk main sama-sama masa kecil je. Hampa ingat tak? Keh lembu aku hilang malam-malam hari tu. Aku balik ni, bukan sat je. Aku nak duduk terus kat kampung. Betul ke ni? Lembu ni aku beli, nak buat kenduri kesyukuran. Hampa ni, cucu sendiri pun nak kena bayar juga kah? Bayar jugalah Tok, separuh pun jadilah. Ni belum sembelih, dah bagi bunyi kenduri dah. Hang bagi warning kau apa ni? Motor ni bunyi macam nak geban tapi jalan juga noh. C70 ni bukan laju, dia setia. Kita singgah minum Zat. Pinggang aku macam nak patah dah. Baru tahu hidup kampung. Hang. Aku balik kampung ni sebab aku ada projek. Projek apa pula? Kenduri ke? Kenduri tu jadi, tapi ada satu projek nak law punya Sai. Hang ni betul ke? Ke saja nak test aku? Kalau aku cakap sekarang, nanti hang tak tidur malam.